kata dia tidak ada mendengar cerita pelajar-pelajar lain jika mereka ada dengar bunyi Zara jatuh ataupun tidak. Pada pagi kejadian, dia tidak memakai cermin mata dan tidak dapat melihat jelas pelajar yang dia jumpai. Ringkasan untuk keterangan saksi di Ponon 24, saksi kanak-kanak ke-15. Saksi merupakan pelajar senior dan tinggal di Aras 2, blok asrama yang sama seperti Zara. Sebelum kejadian, saksi berkata dia tidak mengenali Zara secara peribadi. Dia tidak pernah bercakap dengan Zara. Pada awal pagi 16 Julai 2025, sekitar jam 3 pagi, saksi berkata dia nampak seorang pelajar perempuan terbaring tidak sadarkan diri di kawasan longkang Aras bawah blok asrama ketika menuruni tangga untuk menggunakan mesin basuh. Saksi kata memang rutin harian dia untuk bangun awal jam 3 pagi menggunakan alarm jam loceng untuk urusan dobi, menggunakan mesin basuh, setrika dan membuat takungan air untuk mandi. Biasanya saksi akan mandi, kemaskan diri dan bersiap awal untuk ke musolah untuk sembahyang subuh. Seingat beliau, saksi tidur ada mendengar bunyi seperti benda jatuh sebelum dia bangun pada jam 3 pagi. Tetapi dia tidak berapa pasti tentang perkara ini kerana masih dalam keadaan mamai. Atau tidak sedarlah, kurang sedar. Selepas saksi bangun, saksi ada mengejutkan seorang kawan dom yang ingin bangun awal bersama saksi untuk setrika pakaian. Saksi kemudian pergi tandas Aras 2 untuk buat takungan air sebelum mandian pagi. Saksi tidak tahu sama ada kawan saksi itu ada bangun atau turun ke bawah. Biasanya saksi kata jam 3 pagi pelajar-pelajar biasanya tidur, tetapi ada juga yang akan bangun awal. Ketika saksi buat takungan air, saksi ada nampak pelajar junior lain Aras sama membuat takungan air di tandas. Saksi berkata dia berada di dekat tangga Aras bawah bila dia pertama nampak seorang pelajar perempuan terbaring dekat longkang. Saksi kata dia biasanya pakai cermin mata kerana dia rabun jauh dan juga silau. Pada pagi kejadian, dia tidak memakai cermin mata dan tidak dapat melihat jelas pelajar yang dia jumpai. Dia tidak kenal pun siapa pelajar tersebut, tetapi keadaan pelajar menurut saksi seperti pingsan. Saksi memanggil kepada pelajar, bangun, bangun, kerana dia tidak mengecam Zara pada ketika itu. Selepas itu, saksi berkata dia terus ke pondok pengawal yang terletak di blok asrama sebelah untuk panggil security pengawal keselamatan dikenali sebagai Aunty Lina. Ketika Aunty Lina datang bersama saksi ke tempat kejadian, Aunty Lina terkejut dengan apa yang terjadi. Dia terus mengecam dan memberitahu saksi bahawa pelajar yang baring itu adalah Zara. Saksi diminta oleh Aunty Lina untuk pergi mengambil telefon beliau di pondok security supaya dia boleh mengambil gambar dan memanggil untuk pertolongan cemas. Saksi berkata keadaan Zara pada ketika itu macam susah bernafas. Pada ketika itu, saksi berkata dia tidak perasan jika ada keadaan luka ataupun darah kepada Zara. Saksi kata Aunty Lina bertindak untuk mengejutkan seorang pelajar senior dan memanggil ketua warden. Saksi juga ada melihat beberapa pelajar-pelajar senior yang sudah sedar ketika itu dan nampak keadaan Zara dari Aras 2 blok tersebut. Tidak lama kemudian, saksi melihat beberapa pelajar senior lain turun ke tempat Zara jatuh bersama ketua warden. Saksi kata ketua warden mengarah mereka untuk memindahkan Zara ke depan bilik warden. Saksi berkata dia ada membantu mengangkat Zara untuk tidak sampai 3 minit. Selepas itu dia tidak ikut angkat Zara sebab cukup ramai pelajar membantu untuk mengangkat Zara. Selepas memindahkan Zara ke depan bilik warden, ada pelajar-pelajar naik untuk mengemaskan diri. Sementara saksi masih di tempat Zara dipindahkan bersama Aunty Lina, ketua warden dan Ustaz Rezani menunggu sehingga ambulans sampai. Selepas Zara dipindahkan, saksi berkata dia melihat ramai pelajar yang keluar dari aras masing-masing bertanyakan tentang kejadian tersebut. Saksi berkata dia tidak ada mendengar cerita pelajar-pelajar lain jika mereka ada dengar bunyi Zara jatuh ataupun tidak. Saksi kata dia ada diarah oleh ketua warden untuk mencuci tempat Zara di kawasan kedua, tempat Zara dipindahkan depan bilik warden. Dia tidak ada mencuci darah di kawasan pertama, tempat Zara pertama dijumpai. Saksi tidak pernah mendengar kes kecurian di Aras 3 blok asrama pada malam itu. Dia juga tidak tahu mengenai kejadian Zara dipanggil oleh pelajar senior di Aras 3. Selepas kejadian 15 Julai,
2025, saksi berkata dia mula mendengar cerita daripada rakan pelajar lain bahawa Zara adalah seorang yang happy-go-lucky dan mempunyai buku tulisan diary. So when she carried Zara, there was blood, and she said that her kaki koyak or something like that. Yeah, that one. And of course, she also confirmed the memaki culture lah. Saksi berkata dia ingat ketua warden bawa dia ikut ke balai polis pada 17 Julai 2025 bersama pelajar lain dan isteri ketua warden. Saksi berkata pada ketika itu dia tidak tahu sama ada ibu bapa saksi tahu mengenai dia dibawa ke balai polis. Menurut ingatan saksi, selepas dari balai polis ada pegawai polis serahkan buku diary Zara kepada ketua warden untuk diberikan kepada ibu Zara. Saksi tidak ingat buku apa yang diberikan. Saksi berkata dia pernah melihat kejadian pelajar-pelajar junior kena marah oleh pelajar senior. Tetapi saksi berkata dia tidak ambil tahu sangat perkara sebegitu. Saksi berkata dia sendiri tidak pernah memarahi pelajar junior dan cuma ada memberi nasihat. Saksi berkata dia tahu mengenai Circle 19 sebagai kumpulan pelajar-pelajar rapat. Saksi bukan ahli Circle 19 dan kenali mereka seperti biasa dan rakan satu batch. Saksi berkata sepanjang bersekolah di situ dia tahu kejadian kes kecurian asrama kerap berlaku. Biasanya pelajar diminta untuk laporkan kepada warden atau guru-guru untuk tindakan lanjut. Saksi berkata ada kebiasaan warden membuat spot check berdasarkan laporan yang dibuat oleh pelajar-pelajar atau MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Biasanya spot check adalah mengenai telefon dibawa ke asrama. Peraturan menetapkan pelajar tidak dibenarkan bawa telefon bimbit ke asrama. Mahkamah Coroner hari ini diberitahu Zara Khairina Mahathir digelar sebagai Zara bermasalah oleh pelajar lain di Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Tun Datu Mustafa. Saksi ke-16, pelajar tingkatan 5, memberi keterangan di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan menyatakan bahawa Zara Khairina tidak disukai oleh sebahagian pelajar di asrama berkenaan. Kalau saya tanya, Zara yang mana? Mereka akan jawab, Zara yang bermasalah. Saya juga bertanya jenis masalah yang dikatakan dan mereka menjawab, mencuri. Namun, pada pendapat saya, Zara Khairina bukanlah seorang pelajar yang bermasalah. Saya tidak pernah memarahinya atau menegurnya, katanya ketika memberi keterangan. Saksi itu turut memberitahu mahkamah bahawa Zara Khairina seorang yang ceria dan tidak pernah meluahkan sebarang masalah peribadi atau konflik kepada sesiapa. Namun, beliau pernah mendengar khabar menyatakan Zara Khairina mempunyai kecenderungan terhadap seseorang daripada jantina sama. Saksi memberitahu beliau tidak mengambil berat perkara itu kerana beranggapan Zara Khairina yang ketika itu di tingkatan 1 masih terlalu muda. Berkaitan kecenderungan terhadap jantina sama, mungkin Zara Khairina hanya menganggap individu itu sebagai idola, sebab itu dia menyukainya. Namun, saya tidak pasti siapa orang itu, katanya. Sementara itu, saksi berkenaan turut menceritakan pengalaman ketika berada di tingkatan 3, yang mana pelajar senior pernah memintanya membantu menggosok baju mereka. Pada pandangan saya, sikap pelajar senior terhadap junior di asrama ialah apabila mereka marah, mereka akan terus memarahi dan memaki junior. Itu perkataan yang sering saya dengar. Mereka memberi contoh tidak baik kepada junior. Saya pernah menasihati mereka, tetapi mereka tetap berbuat demikian. Ustazah Syahdah pernah memberi peringatan umum supaya menjaga tutur kata dan bercakap dengan baik kerana pelajar junior mudah meniru tingkah laku senior, katanya. Beliau turut memberitahu mahkamah tahun lalu, rakan pelajar tingkatan 5 sering menyindirnya sebagai seseorang yang suka membuat aduan. Saya adalah badar, pengawas surau, dan biasanya akan merampas telefon bimbit yang dibawa pelajar ke sekolah, katanya. Siasatan inkuas mengenai kematian Zara Khairina akan disambung semula pada Selasa depan. Mahkamah Coroner hari ini diberitahu bahawa terdapat kesan darah di atas simen berhampiran kepala Allahyarham Zara Khairina Mahathir ketika ditemui terbaring di hadapan blok Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Tun Datu Mustafa pada awal pagi 16 Julai lalu. Menurut Peguam Joan Goh, saksi pelajar itu berkata, kira-kira jam 2.50 pagi, dia terjaga daripada tidur akibat kesejukan kerana tertidur di lantai dorm sebelum terdengar ketukan di pintu biliknya. Apabila saksi ini buka pintu, saksi nampak pengawal keselamatan iaitu Aunty Lina.
Beliau suruh saksi tengok di depan bilik dan saksi nampak Zara terbaring di antara rumput dan longkang. Saksi memaklumkan bahawa semasa Ontai Linah cuba mengejutkan Zaredia ternampak darah di bahagian kepala mangsa di atas simen. Pada ketika itu saksi dalam keadaan panik kerana takut darah dan menyuruh Onti Linah untuk menelefon warden tetapi panggilan kepada Madam Shima tidak dijawab. Jadi Onti Linah telefon ketua warden, Ustaz Azari, katanya. Menurut keterangan saksi lagi, Azari tiba di asrama Rabiatul Adawiyah kira-kira jam 3.12 pagi dan segera menghubungi ambulans 5 minit kemudian. Sementara menunggu bantuan tiba, Azari meminta bantuan agar Zare diangkat ke lorong hadapan asrama. Aunty Linah cuba angkat tapi tak larat. Saya bantu pegang bahagian pinggang kanan, pelajar lain pegang kaki dan Aunty Linah pegang bahagian atas badan, jelas saksi. Inkuas bagi menyiasat punca kematian pelajar tingkatan 1 SMKA Tun Mustafa itu kini memasuki hari ke-24. Allahyarham Zara Khairina ditemui tidak sedarkan diri di bawah bangunan asrama sekolahnya pada awal pagi 16 Julai lalu sebelum meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth, HQE, keesokan harinya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.